Siapa di sini pernah dengar nama Hang Hisap? Bukan aku suruh kau hisap, tapi ini nama tokoh sejarah yang nama dia diambil jalan di Kuala Lumpur. Ku rasa pelik kenapa nama dia diambil menjadi jalan di Kuala Lumpur. Padahal dia orang Kedah, tokoh sejarah Kedah yang tak ada siapa ingat. Sayang sekali tiada filem tentang dia. Hang Hisap memang tokoh sejarah yang tiada siapa yang kenal. Sayang, 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 sayang. Hang Hisap, bukan aku suruh kau hisap. Itu nama jalan yang nama tokoh sejarah yang dilupakan. Sayang sekali tak ada siapa pun yang buat filem tentang dia kerana tak banyak pengarah filem yang minat sejarah atau tokoh sejarah. Kalau ada pun tokoh sejarah yang pernah dibuat filem, itu pun cuba 3. Itu Hang Jebat, Hang Tuah dengan Mat Kilau. Tambah sekali itu Pendekar Awang Gajah. Sayang, sayang, beribu sayang. Hang Hisap adalah tokoh sejarah yang dah lama dilupakan. Sayang sekali tokoh sejarah dilupakan. Hanya boleh dijadikan filem atau di buku cerita. Sayang, beribu sayang, novel yang komik jarang diangkat menjadi filem. Bilakah itu akan terjadi? Sejarah menjadi filem sangat lama. Imajinasi lebih banyak daripada filem sejarah. Hang Hisap, Hang Hisap, bukan kusuh. Oh, kau hisap. Oh, oh, oh.